Macam ginilah. Aku rasa kedai macam ni tak payahlah kita viralkan. Sudah-sudahlah. Bukan apa. Masalah kalau kedai viral ni, asal viral je beratur. Asal beratur je kedai viral. Nak buat macam mana? Dan masalahnya pula, makanan dia memang sedap. Bukan aku nak kata bodek ke apa. Orang memang beratur nak mengadap dia punya kari kambing aja. Dan kambingnya, ya Allah, Masya Allah, punya lembut. Biasa kalau korang makan kari kambing dekat mamak, kuah dia cair. Tapi yang ni, kuah dia tak terlalu cair dan tak terlalu pekat. Kau selit je roti canai tu, kau selit je kat kuah tu, memang melekat kuah tu. Macam mana orang tak beratur? Makanan pun sedap. Duduk pun selesa. Kau nak duduk kat mana? Bawah pokok, bawah kemah, bawah bumbung, rimbun semua. Memang sejuk. Walaupun aku datang dekat-dekat pukul 11, 10. Aku datang dalam pukul 10 lebih, pukul 11 macam tu. Sejuk. Pilihan banyak. Dan kalau korang tak nak beratur, tak nak makan roti canai, kuah kari kambing, korang ada banyak pilihan. Nasi lemak dia, aku beratur kat tepi, punya wangi bau nasi lemak dia. Nak kata apa lagi? Ayam goreng pun nampak rangup, panas berasap. Maggi ada, bihun goreng ada. Air pun ambil sendiri. Punyalah laju dia punya ni. Yang buat, yang mengambil beratur ni, yang buat beratur ni, dia punya roti canai dengan kari kambing. Yang itu aku memang tak faham. Sudah-sudahlah. Tak payahlah kau viralkan lagi kedai, dah viral lah ni. Pening aku. Cas.